Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Rusli bin Muhammad, asal daripada Kelantan, sekarang bertugas di SK Datuk Hashim 1 Pekalang Jepa, Kota Baru, dalam bidang bimbingan dan kaunseling, yang mana saya adalah merupakan guru kaunseling sepenuh masa. Saya berpengalaman lebih kurang 25 tahun dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Apa yang unik berkaitan dengan diri saya, alhamdulillah saya seorang yang suka senyum. Dalam apa-apa hal yang berlaku, saya tidak cepat untuk marah. Jadi sesuailah dengan bidang tugas saya, yang mana memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan sesi kaunseling kepada murid saya. Saya tertarik untuk menceburi akademi YouTuber Malaysia ini, khususnya untuk mendalami ilmu dalam editing video pendek lah, untuk anak-anak didik saya. Dan selain pada itu, menjadikan satu platform dengan adanya channel Papali ini memudahkan mereka untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan. Harapan saya dengan adanya channel Papali UBK SKDH ini memberikan satu laluan mudah untuk murid-murid saya mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling. Akhir sekali, Papa minta semua anak-anak murid Papa untuk datang ke channel Papa untuk menonton, untuk buat rujukan, panduan berkaitan dengan bimbingan kaunseling lah. Namun begitu, ada jugalah video-video yang berkaitan dengan hal-hal lain, yang mana dia memberikan satu pengajaran kepada anak-anak murid semua. Setelah tonton, setelah lihat, jangan lupa Papa nak minta supaya di subscribe dan juga like video ini. Boleh? InsyaAllah. Okay, bye-bye. Jumpa dalam channel Papa.